Aku tak tahu camera angle aku ni okey ke tak ni. Sebab aku rasa tinggi sangat ni. Aku try rendahkan sikit lah. Let's go, jom. Dah lama tak vlog Kita buat vlog atas motor RS lah, Honda RS. Motor ni dah lama dah pakai. Dah dekat 5 tahun lah kot pakai motor ni. So far ok lah. Ada lah problem-problem dia kan, problem standard RS. So normal lah. Ni pun motor ni baru overhaul sebenarnya. Kalau korang tengok mileage aku dah 60,000 ni. Baru overhaul hari tu 50,000 lebih time tu. So lepas dah overhaul ni motor sedap lah sikit power kan. Jom tarik. Tak masuk gear lah. Gear tak masuk. Corner depan ni, corner sikit. Oh yeah. Dah lama tak bawa motor ni kan. Tak ada lama aku bawa motor ni kerja hari. Tapi lepas overhaul sebelum pada engine aku hari tu rosak je tu. Dia punya valve bocor. So time valve bocor tu aku terus overhaul terus motor ni kan. Mileage pun dah tinggi kan, dekat 50,000, nak dekat 60,000 time tu, 50,000 lebih. So kita overhaul dah terus engine ni. So dah overhaul ni, sedap lah sikit power dia. Oh, semua lori banyak hari ni. Motor ni buat tak laju kita tu 120 laju motor ni pun 120 kan. So kalau dia kecil kan, dia kecil. Ni pun dah 120 lah, 24 PM. So main guna jadi naik guna besar sikit. So dah dan santai kan. Kalau dia telat nanti terbabat Tadi pun dah suspension pun dah pang kan Dia tu depan aku dah macam atas dia punya preload tu, dia punya minyak dia macam dah kurang preload aku kena tukar ni. Belakang pun ada Dixer 150. Robo aku memang dah pump habis Adi jalan ni tu terontak je dah aku dah tu rasa terontak dah pun. Ni dia exhaust, ni tak exhaust pakai tu maksudnya dah problem ni. Jadi sebab aku tambah windshield kot, dah 20 windshield kau mount kat atas ni, so berat depan kan. Belakang aku punya mulu dah keras lah, so tak rasa terontak belakang. Bukan bahagian depan ni rasa lembut ni. Tukar spring tu depan ni, tukar spring, lepas tu servis dia, minyak tu semua. Apa-apa depan dia okey lagi lah, tak ada leaking kan tu kan.
Tapi susah lah rasa minyak dia dah tu. Dah lama kan, dah tahun lah. Dah susah campur kan. So kita buat kat saya ni dia tak laju. So kita paksa ikut orang keluar. Aku suruh bawa Aprilia tu 40 kanan ni. Orang kanan 1.4 atau 5 kan. So ni 110 je. Tak nak orang drag lah, keluar laju sangat tak tu kan. Nanti kan engine problem pun tak ada. Pisang. Hari tu baru buat kan. Engine problem. Riau. Lantai itulah aku punya tempat kerja tu lalu highway tau. So jalan dia macam boring sikit lah. Kalau kita main highway je tak ada komponen. Kalau ofis kat bahagian KL, dalam KL dia pun ada lah sikit jalan kan, lalu sayang kan. Tahu sayang dengan jam dia dengan tu. Dia pun video jalan-jalan ni. Ni dekat highway tak ada apa sangat, jalan kosong kan. Highway je ni lah video, tak ada sini. Kalau highway aku rasa buat video konten atau vlog macam boring lah. Seorang je berjalan dari kereta tu. Jalan tu besar kan. So kalau buat video tu aku rasa boring kan sikit. Jadi kita try lah tengok je ni. Buat video record atau betul ni. Aku pun dah lama tak post YouTube last time tu video pun aku post yang YouTube time pergi event tu kan, event dengan charity tu. Aku dah lama tu. Ni konten yang baru tahun ni pun aku post kat TikTok. Dekat TikTok aku post aku pergi ride dengan TV ni tu. Jadi kita try lah style baru ni. Jadi ride aku jarang aku video daily. Tak video daily ni pas video ni jadi panjang tau. Video ni jadi panjang. Aku tak tahu nak potong tak kat mana lah potong. Nak potong lama nak shoot nak edit video tu nak potong-potong kan. Ya ni buat ni. Goyang lah motor ni. Pasal monoshock ni dah barang ataupun aku punya very good talong bar gitu.
Macam mana dengar lagu yang tak tahu lagu ni dia tag dekat mikrofon ke tak. Kalau tak dengar dia tak reti nak berhenti kan so. Dia kalau keluar intersection kau berhenti kan dulu tengok kiri kanan kan. Ni main keluar je. Okay, sekarang ni kita nak pergi wait apa hari kita terkejut dah bas berhenti tepi ni. Bas ni pakai EV tau. Bas apa van pos laju semua dah upgrade ke EV kan. Charging port tekak ke apa. Ui mangkau meloncat motor ni. Zobu nak tukar ni. Zobu rampok. Orang ni tukar servis. Tu upgrade spring brush kan. Bau sedap sikit bawa. Bila spring dah keras. Sakit siap bontot. Sangat ada corner depan ni. Atu fight kalau putih. Banyak kereta. Turun. Itu dia punya exhaust. Ini exhaust dah rest. Exhaust skirting standard.
CF motor tu, CF apa? CF Lite 250. Start agak motor tu. Harga murah kan, RM9,000 ke. Kapcai. Kau bayangkan kan, CF motor jual motor harga kapcai. Dulu Honda RS ni harga RM9,000 ke RM8,000 lebih. Aku pun tak ingat. Mahal lah kapcai dulu. Betul apa nama tu, Y15. Y15 dulu harga belas-belas tu. Tak ingat berapa belas ribu kot. Itu memang overprice nak mampus. Tak macam motor sama sekarang. Semua motor memang mahal lah. Sekarang ada China, so benda jadi murah. So terima kasih lah kepada Enforce yang bawa masuk. Enforce dan motor-motor China yang lain lah. Aduh, jam pula. Ya, berhenti. Matilah. Sempit di sini. Orang tahu saya lalu celah-celah dia. Aku malas lalu celah. Sempit dan menyempit. Okay. Dah sampai baca. Okay guys, so see you guys kat next video lah.